Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Hafizuddin bin Abdul Razak, CN24056. Hari ini saya nak tunjuk cara untuk on USB ni. Yang first kali, bila kita masuk, kita ada 5 perkara, iaitu floor mat. Kedua, kena ada fire extinguisher. Ketiga adalah first aid. Dan keempat, logbook dan schematic diagram. Schematic diagram kita boleh dapatkan dekat tepi panel USB ni. Okay, first kali apa yang kita perlu buat apabila kita masuk ni, sebelum kita nak on, kita kena ingat 3 perkara. 3 perkara tu adalah mata, telinga dan hidung. Okay, mata adalah untuk melihat dalam keadaan condition panel USB ni semua dalam keadaan baik, seperti skru berada dalam keadaan ketat. Dan untuk telinga pula, kita kena dengar something, ada benda-benda macam bunyi yang asing daripada kebiasaan. Dan untuk hidung pula, hidung adalah untuk hidung. In case kalau contoh bau terbakar, kita boleh bau yang tu adalah terbakar. So kita boleh bila tiga-tiga tu dalam keadaan okey, maksudnya kita tahu panel ni dalam keadaan baik. Okey, seterusnya untuk memastikan semua dalam keadaan okey, kita kena round satu panel ni. Tapi kita akan sampai sini je lah. Kita kena check kesemuanya. Okay, apabila semua dalam keadaan okey, kita yakin kita boleh terus ke on. Tapi sebelum on, first kita kena ambil reading dulu. Kita kena tengok macam ni kosong sebab panel belum on lagi. Okay, sebelum on, kita kena check benda-benda ni. The first, dalam keadaan discharge, which yang nanti kita akan discharge, kunci pada tempat lock. Dan seterusnya, untuk cek dia tak ada supply ke tak, kita tengok. Okay, so maksudnya interlock dia berfungsi. Dan apabila kita pastikan semua dalam keadaan yang baik, baru kita boleh charge. Untuk charge, kita perlu tarik macam ni dan kita charge sampai dia keluar charge. Okay, bila dah berat, kita pakai dua tangan. Okay, apabila ACB ni dah tukar dalam keadaan charge, kita perlu on dia. Tapi apa yang kita perlu buat adalah mengambil position dalam keadaan macam ni. Biarkan jadi telunjuk saja untuk tekan. Kaki perlu pasang kuda-kuda supaya apabila berlaku flashover pada ACB ni, kita boleh lari. Okay, bismillah. Okay, seperti kita dapat lihat, incoming supply dah masuk pada ACB dan outgoing supply telah pun bagi pada load dia. Apa yang kita perlu buat lepas kita on ni, kita ambil logbook dan kita check setiap reading bacaan di sini. Contoh untuk ampere, kita boleh on kan ke kanan untuk tengok ampere. Okey, sekarang ni ampere tak ada bacaan. Dan okey, untuk voltmeter pula, kita boleh check setiap phase. Seperti kita lihat di sini ada RN, YN, VN. Fungsi untuk ni adalah untuk check setiap phase kita berada dalam 240 ke tak. Okay, so RN dalam 240. Lepas saya off lagi, saya terus pergi ke YN. Pun sama. Okay, itu kita akan rekodkan di dalam logbook kita untuk tujuan sebakan. Lepas kita ambil semua reading, kita masukkan dalam logbook. Okay, kita boleh off balik ACB ni mengikut prosedur. Caranya adalah menggunakan jari telunjuk, letak di off, kaki pasang kuda-kuda dan pak. Okay, seperti kita lihat, outgoing supply dah tak menyala lampu RYB nya. Okay, untuk prosedur yang kedua ni, saya akan buat cara untuk change over. Change over tu, contoh anda kata salah satu panel LVSB ni mengalami masalah, kita boleh bergantung pada LVSB yang lain. Contohnya saya bagi contoh dekat sini, ini adalah pagar, di sini adalah panel batu pahat. Batu pahat mengalami masalah dan dia perlu solvekan masalah tu untuk supply pada residential area. Okay, first sekali kita akan pergi ke panel. Okay, kita dah sampai di panel batu pahat. Okay, seperti kita lihat, indicator lamp ni dah tak menyala. Itu salah satu yang point dia. Panel batu pahat ni mengalami masalah. Okay, first untuk prosedur change over, kita kena buka ni. Kita kena make sure yang circuit breaker ni dalam keadaan off dulu. Okay.
Macam biasa, kita perlu pasang kuda-kuda dan tekan satu jari telunjuk dan kita off. Yang kita perlukan untuk change over ni adalah ambil kunci daripada ni untuk kita bagi pada paguh tadi. Okay, cara dia adalah kita perlu tekan ni dan kita tekan unlock. Okay, kita dapat kunci dia. Kunci ni perlu diserahkan pada paguh, which is dekat tempat change over tu. Okay, seperti kita dapat lihat kat sini, dia adalah kunci main ACB yang perlu diletakkan di K1 or K2. So, kunci ni adalah diperlukan untuk mengeluarkan kunci C1 dan C2 untuk supply ni. So, cara dia adalah kita masukkan dekat sini, kita pusing dia. Okay, dan apabila pusing ni, kunci main dah masuk, kita perlukan dua kunci C1 dan C2. Okay, kita pusing dia, kita dapat C1, kita pusing yang kedua, kita dapat C2. Okay, mana nak tahu kunci ni yang paguh ke betul pahat perlu? Okay, kita boleh lihat dekat sini, dia ada C1. So, kita cari kunci C1. So, kunci C1 masuk. Okay, kita terus pusing. Dan kunci C2 ni perlu dibagi pada batu pahat. Okay, kita masuk dan pusing. Kita make sure dua-dua kunci ada dekat tempat tersebut. Apa yang kita perlu buat adalah switching MSB ni. Okay, first, ini adalah main. So, kita kena on yang main dulu. Okay, kita perlu buat kuat-kuat. Dan seterusnya kita perlu switching yang batu pahat. Okay, seperti kita dapat lihat, indikator outgoing supply menyala. Okay, selepas kita tengok outgoing supply menyala, apa yang kita perlu buat, prosedur standard dia adalah ambil bacaan dan isi dalam logbook. Okay, sekarang ni saya akan cerita pula cara untuk kembalikan normal panel ni kepada asal sebabkan main supply daripada batu pahat dah kembali beroperasi. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ambil kunci daripada batu pahat untuk diserahkan pada tempat yang asal. Prosedur dia adalah kita perlu off dulu. Dia berada dalam keadaan off. Kita ambil kunci. Dan panel main pun kita kena dalam keadaan off. Kita ambil kunci dia. So, kita kena letak balik pada tempat kedudukan dia. Dan kita ambil balik kunci main ni untuk diletakkan pada air circuit breaker tadi. Okay, kunci main dah cabut. Okay, kalau kita dapat lihat kat sini, kunci yang kedua-dua ni kita dah dapat cabut sebab ni adalah interlock untuk kunci-kunci ni. So, kunci ni perlu diletakkan pada air circuit breaker batu pahat tadi. So, cara dia adalah kita masukkan ni. Okay, kerana dalam keadaan off. So, kita perlu pump balik benda ni. ACB dalam keadaan charge. So, kita perlu ambil langkah kuda-kuda seperti yang saya cakap tadi. Dan kita perlu on. Okay, panel kembali keadaan normal. Seperti kebiasaan, apabila kita on, kita perlu ambil reading bacaan daripada panel LBSB ni. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.